Seperti biasa saya akan tengok lagi. So memang kita nampak kat sini ada banyak bocor sekali. Di sini dia dah letak slab. Sini air tentu dah masuk dah. Saya berani buka. Memang air nampak masuk. So dekat bahagian ni setelah pun nak ada ikan kaloi. Saya cakap sini orang gelam ikan duri. Cakap bohong lama-lama mencuri. Bukan. So kita tengok faktor-faktor yang boleh binatang masuk. Pertama sekali di bahagian bawah. Di sini dia tutup cantik. Atas dia nak buat apa? Bela burung ke apa? Itu contoh dia. So jangan ikut contoh ni. Okay, video ni untuk kita punya konten juga. So boleh tengok. Ini tanda-tanda slab awak dah rosak. So boleh menyebabkan awak cat berpuluh kali pun di bawahnya tetap juga akan rosak kalau benda ni tak dibetulkan. So satu. Di sini pula ada kesalahan juga ni yang boleh menyebabkan binatang boleh masuk ke dalam rumah anda. Dan ini apa pasal dia pergi bubur simen ni? Ni dia belajar mana ni bubur simen ni? Ini apa benda? Ini apa hal ada simen? Dia ingat apa boleh tutup lubang? Ini orang kata buat kepala tahu. Ahad tu apa tu? Apa benda pula tu? Okey. So, banyak kesalahan yang boleh menyebabkan rumah ni teruk. So, kita akan berjalan melihat-lihat. Hari ni kita lihat-lihat tu. Sampai kata orang ni cakap, okey bang, buatlah bang. Baru kita buat. So, kat situ kita nampak juga satu kesalahan. Nampak tak? Genti ni dah terlondeh. So, untuk video lanjut rumah ni, korang boleh follow saya di TikTok. Kita tengok apa akan jadi.